Inilah sedan berharga 69,000. Dengan 69,000 anda dapat memiliki sedan turbo yang dapat memecut 0 to 100 sepantas 7.5 saat. Inilah dia kereta baru yang termurah, dapat pecut sepantas ini. Inilah juga kereta yang menggunakan transmisi DCT termurah. Inilah kereta baru yang termurah, pakai EPB dan ada auto hold. Dia punya shifter pun electric shifter, bukan pakai kabel linkage lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang sedang menonton Proton Online Bumi Putra, warga KL Selangor. Jom saya belanja anda pandu uji S70 4 dapur ni. Boleh WhatsApp saya untuk set appointment. Walaupun ini adalah varian yang paling murah, namun ciri-ciri keselamatan yang pasif tetap ada. Varian ini turut dilengkapi 6 beg udara, sensor, dia bukan ADAS lah, dia bukan Advanced Driver Assistance System, dia just Driver Assistance System, yang mana sensor di belakang lah, seperti rear cross traffic alert, lane change assist, door opening warning, rear collision warning. Maksudnya dia ada blind spot information system. LCA adalah blind spot information system yang di sini. Di sini dia akan berkelip. Lampu hadapan dia walaupun hanya menggunakan projektor halogen, dia punya signal masih seperti S70 yang lama yang 3 silinder tu. Dia menyala dekat sini, DRL ni. Dia menyala dekat sini. Sekejap saya buka kan. Yang very executive je, anda dapat signal di DRL. Sebab apa? Sebab mungkin masih ada stok yang lama ni, dia tengah habiskan. Logo Proton pun ada di sini. Variant premium flagship tiada logo Proton dan tiada signal di DRL ni. Signal dia pakai bulb. Sebab apa dia masih yang lama ni? Mungkin itulah sebab mungkin dia nak habiskan stoknya. Jadi sebabkan dia punya lampu utama low beam projector halogen di sini, high beam reflector di sini. Kalau yang premium dan ke atas digunakan by LED, semuanya di sinilah. Low beam, high beam semua di satu lens projector yang sama. Tapi ini dia berasingan. Mungkin ini lebih baik dia punya plotting lampu di jalan lah, sebab dia ada dua mentol yang berasingan dia punya pantulan cahaya. Walaupun dia pakai halogen tapi tak ada masalah, sebab bulb yang H7 ni, H7 boleh tukar je LED bulb. Yang mana pun dapat jugalah lampu putih kan. Lampu belakang dia tak bersambung, dia tak ada dancing light lah. Dancing light dia ada, lampu pun tak bersambung. Kalau premium ke atas dia bersambung lampu ni. Tapi dia tetap lampu yang LED jugalah. Cuma lampu brake saja dia pakai bulb biasa, signal pakai bulb sama jugalah dengan lampu reverse yang bulb warna kuning. Side mirror dia tak boleh auto fold, dia tak ada mekanisme untuk nak fold secara elektrik, kita kena pakai tangan. Buat saja macam itulah. Okey, lepas tu tapi namun dia ada jugalah kawalan cermin tu, dia elektrik punya kawalan lah. Kereta ni dia tak ada tinting. Dia tak ada tinting kesemuanya, tapi tak apa, jangan risau. Walaupun yang ini tak ada tinting, saya akan bagi belanja anda lah tinting percuma, siap pasang. Bukannya voucher, yang mana voucher tu tak ada nilai, bawa pergi kedai kena top up. Ini bukan, masa nak ambil kereta dah siap pasang. Boleh pilih nak gelap macam mana, ada waranti daripada saya. Saiz rim dia 16 inci, sama macam variant premium. Saiz tayar 205/55. Mungkin anda boleh upsize pun boleh, masih muat lagi dia punya wheel arch ni. Dia sama macam variant premium juga. Bahagian luaran ni sebenarnya exactly sama macam premium. Dia tak ada beza, kecuali lampu depan ni dia punya signal je special untuk eksekutif saja. Okey, jom kita menuju ke bahagian dalaman. Bahagian dalaman kita tengok, dia tetap ada keyless entry. Keyless entry, push start button, tapi dia di driver side saja yang ada button tu. Sebelah passenger tiada. Dan dia tak ada walk away auto lock. Dia punya rear view mirror
tak ada auto dim sama macam premium, samalah flagship pun tiada. Tetap ada port untuk dashcam. Jadi saya boleh belanja anda dashcam berjenama 70 my, siap pasang depan dan belakang. Itu setiap pembeli S70 lah, mana-mana variant daripada saya. Yang ini lampu tetap sama, lampu LED juga, tak ada yang kurang. Power window ke-44 auto down, dia tiada auto up, dia cuma hanya ada auto down ke-44. Dia tak ada anti pinch, bermaksud dia kalau tak ada anti pinch yang dia protect kita daripada tersepit tu kan, dia tak adalah auto up. Dia kena ada mekanisme anti pinch baru dia boleh buat auto up untuk power window. Speaker dia hanya ada 4 saja. 4 dia di depan, pintu depan saja. 1, 2. Kereta dengan yang mid range. Pintu belakang tak ada speaker. Kita tengok seat dia sebenarnya cantik. Walaupun fabric, dia punya corak dia corak jeans pattern. Jadi dia tak panas lah. Kalau fabric seat ni kita parking berjemur seharian, dia tak panas. Ni seat belakang, tiada headrest yang adjustable seperti premium, dan center headrest tiada, center armrest tiada. Itu kekurangan dia. Walaupun itu dia ada jugalah isofix hook apa semua. Untuk airbag di kereta ni dia 6 airbag. Dekat seat ni 1, 2 kiri kanan untuk side protection. Di hadapan dekat steering 1, 2, dan curtain airbag daripada depan sampai ke belakang. Basically tambah 19,000 berbanding Saga Premium, 18,000 lah. Ada dapat inilah dia. Yang mana Saga Premium dia punya 6 airbag sama, cumanya dia punya adas tu, Saga Premium dia ada monocular camera, dia boleh nampak benda-benda yang di hadapan. Untuk macam dia punya AEB apa semua dia ada lah. Tapi yang ini dia tak ada benda-benda itu. Cumanya belah belakang punya driver assistant system saja yang saya kata tadi tu, untuk sense benda-benda yang di belakang. Kita tengok dia punya steering ni exactly sama dia punya control button, cumanya dia punya material untuk steering ni tiada leather. Kalau variant premium ke atas ada leather, itu beza. Dia PVC lah. Mungkin lebih tahan lama kalau macam ini. Dia tetap ada juga dia punya cruise control yang pasif, bukan yang adaptif seperti yang flagship. Okay, meter seperti variant premium. Sebenarnya meter analog ni lebih best lah kalau kita nak tengok dia punya shifting gear tu. Dia punya pertukaran gear kan di city kan dia macam cepat sikit kan, jadinya dia drop gear turun laju je. Nampak meter tu drop gear, dia laju. Cantik lah pertukaran gear tu kalau kita tengok dekat analog. Tapi dia tidaklah sepantas yang kereta-kereta Jerman ke apa. Setting dia lebih pantas untuk menjaga ketahanannya lah. Skrin yang ini bersaiz 8 inci, skrin sentuh butang kawalan power dingin ni tetap ada yang fizikal, tapi dia tak ada auto aircon lah. Premium pun tak ada auto aircon. Flagship ke atas saja ada auto aircon. Betul ke premium dah ada auto aircon? Saya dah terlupa dengan yang ini. Banyak sangat spek dia. Okay, lepas tu yang lain dia, walaupun kereta ni exact kereta murah, tapi tetap dia belanja electric parking brake, ada auto hold. Nak ada auto hold ni nak kena ada electric parking brake. Inilah kereta termurah, kereta baru termurah ada ini. Anda boleh buat auto hold. Yang dia punya shifter ni, kita main-main macam ni dia tak akan tukar gear, dia pakai electric shifter, yang mana shifter yang kereta-kereta mahal je macam ni. Dia tak ada cable linkage ke gearbox, so kena tekan brake kaki barulah dia boleh tukar gear. Di bawah port soket 12 volt dan soket USB Type-C. Tak nampak. Tu di bawah. Okey, di sini ada port juga untuk USB yang biasa Type-A. Sini tak ada apa-apa, tempat letak handphone. Yang ini tak ada wireless charger, flagship ada.
ruang sini kita boleh buka. Bolehlah letak botol air juga ni, melintang macam tu. Okey. Yang ini dia tak boleh gerak, dia fix, tak boleh adjust. Okey, lagi anda nak tengok apa? Tetap ada cermin. Okay, kita tengok sekilas pandang dia punya menu. Ini home screen dia. Dia ada easy connection, boleh buat mirroring dengan kita punya handphone, Android ataupun Apple. Boleh pakai wired lah untuk view Waze dan Google Map di sini. Setting apa yang ada di sini, inilah under ADAS. Okay, kita tengok ada ADAS saja. Bukan ADAS lah, bukan A. Dia tak ada A, dia bukan advance. Dia hanya driver assistant system lah, yang mana ada benda ni saja. Okay, lepas tu yang lain, inilah menu-menu yang ada. Semua setting-setting semua di sini. Auto speed lock, auto unlock, off mode, door, control light, semua di sini. Dia tak ada button. Equalizer, screen brightness. Okay, semuanya di sini. Jadi ya, basic punya IHU, tapi ini saja yang perlu sebenarnya untuk pemanduan yang kita nak setakat mungkin pergi kerja, yang mana kita punya laluan tu memang dah tahu itu je lah jalannya. Terutama untuk warga luar KL Selangor, mungkin ini saja kereta yang diperlukan, tak perlu pun yang flagship tu sebenarnya. Okay, yang lain kita nak tengok apa? Ruang boot lah kita tengok. Tak tengok lagi kan boot belakang. Okay, switch untuk release boot di sini. Tetap ada. Dia bukan macam Saga very low spec, tak ada switch untuk release. Ni ruang boot dia, tetap ada lampu. Kalau Saga yang standard tak ada lampu. Tempat duduk belakang ni kita boleh fold 60-40, boleh lipat. Tetap ada tayar spare yang space saver, bukan yang full size. Untuk harga dia 69,000 ni memang sangat gila lah. Untuk harga dia boleh dapat kereta yang seperti ini. Cuma macam dia punya reverse camera dia tak ada. Dia tak ada reverse camera. Yang itu mungkin perkara kecil untuk setengah driver yang mana dah biasa pandu kereta yang tak ada reverse camera. Benda tu sebenarnya tak ada masalah sangat untuk kereta yang size yang ini. Boleh je tambah pakai dashcam yang ada rear view image tu, dekat yang di situ, yang dekat rear view mirror, dekat situ lah. Itu solution yang paling murah lah untuk itu. Siapa yang inginkan sedan moden yang tak ada jajan-jajan moden, inilah dia. Yang mana pengganti untuk mungkin Inspira. Itu Inspira di hadapan ni. Walaupun Inspira yang full spec, berbanding dengan yang ini pun masih yang ini ada dia punya upgrade dia. Seperti powertrain yang lebih baik, engine turbo, ada EPB, auto hold. Mana nak dapat? 69,000 saja. Kalau kita bandingkan dengan Preve turbo yang full spec pada 2012 dilancarkan, sama juga, tak ada leather seat. Reverse camera pun tak ada Preve turbo tu. Ni dia lebih kurang tu spek yang Preve turbo. Kalau nak upgrade lebih lagi daripada spek yang itu, memang nak kena ambil varian yang atas ini. Tapi sebenarnya ini je yang anda perlu. Tak perlu pun benda-benda yang lain tu, yang mana mungkin sekejap saja anda pakai, mungkin lepas tu dah tak pakai. Terutamanya yang ni dia buat untuk kereta macam daily, untuk kereta yang kedua, dia dah ada kereta besar. Ini dah kereta setakat anda nak rasa DCT macam mana, setakat nak rasa enjin turbo yang berkuasa macam mana, setakat nak rasa sedan yang berkuasa macam mana. Tak sangka ramai yang masih menonton video saya sampai ketika ini. Terima kasih banyak. Boleh komen di bawah untuk apa-apa soalan, saya akan jawab ke semua komen anda, insyaAllah. Untuk pertanyaan lanjut boleh WhatsApp saja saya di situ. Nombor saya ada di link description semua untuk dapatkan brosur, price dan detail S70 ni. Okey, sekian saja. Saya tak nak video ni panjang sangat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.